Assalamualaikum kepada Puan. Hari ini saya akan membentangkan simulasi online. Yang pertama, ini adalah Facebook page cover yang saya edit menggunakan Canva. Kat situ ada nama grup saya iaitu Trio ASK dan nama produk saya iaitu Brokis. Dan ini adalah Facebook page name saya, Trio ASK by Pika. Kemudian ada Facebook page kategoris iaitu Food and Drink dan maklumat perniagaan iaitu menjual cookies premium untuk peminat brownies dan cookies. Selepas itu ada content dan copywriting. Ada 3 iaitu teaser, soft sell dan hard sell. Kemudian nama Instagram page iaitu nama Instagram saya, Nurspika, dan Instagram bio yang saya tulis, yang saya letak nombor WhatsApp dan link WhatsApp untuk orang senang kontak. Kemudian saya letakkan tentang teknik bergambar iaitu flat lay, close up dan rules of third. Kemudian Google Trend. Google Trend yang ini dia past 12 months. Google Trend ni saya bandingkan dengan cookies. Dan seterusnya ialah analisis SWOT. Kekuatan untuk produk Brokis ni ialah rasa yang unik. Gabungan antara brownies yang lembut dan cookies yang rambut memberikan pengalaman rasa yang berbeza dan menarik, membuatkan Brokis menonjol di pasaran. Kelemahan dia, ketergantungan kepada pasaran tempatan. Jika hanya dijual di kawasan tertentu, produk mungkin terhad kepada pelanggan di lokasi yang berdekatan. Opportunities dia, peluang dia, kerjasama dengan kedai kopi dan kafe, menjadi pembekal kepada kedai kopi atau kafe untuk menjual Brokis sebagai kunci mulut yang popular di kalangan pelanggan. Keempat dia, ancaman. Kenaikan kos bahan mentah. Kenaikan harga bahan seperti coklat dan bahan premium lain boleh memberi impak kepada kos pengeluaran dan harga jualan. Kalau harga barang naik, so harga jualan pun dia akan naik. Unique selling point, USP. Kat sini ada 5. Gabungan rasa yang unik, bahan premium, tekstur menarik, mudah dibawa dan dinikmati, dan harga berpatutan. Gabungan rasa yang unik tu dia maksud dia macam kelembutan brownies dan kerangupan cookies tu digabungkan dalam satu produk yang membuatkan macam buatkan rasa dia jadi unik. Macam tu. Bahan premium pula dia dihasilkan menggunakan bahan berkualiti tinggi seperti coklat asli yang menjamin rasa yang kaya dan mewah, memuaskan selera pecinta manisan. Ketiga, tekstur menarik. Setiap potongan Brokis menawarkan kombinasi tekstur lembut di dalam dan rambut di luar, memberikan pengalaman sensasi yang luar biasa di mulut. Yang keempat, mudah dibawa dan dinikmati. Dapat dinikmati pada bila-bila masa sesuai untuk santapan harian, majlis khas macam kenduri kahwin atau tunang macam tu, atau sebagai hadiah istimewa untuk orang tersayang. Kelima, harga berpatutan. Dengan harga yang berpatutan, hanya RM10 untuk satu bekas, Brokis memberikan nilai terbaik untuk kunci mulut yang berkualiti tinggi.
Seterusnya, ciri-ciri produk. Ada 8 ciri-ciri produk, iaitu gabungan rasa yang unik, bahan berkualiti tinggi, tekstur menarik, mudah dibawa dan dinikmati, saiz portable, rasa coklat yang kaya, serbaguna, harga berkelanjutan. Ciri-ciri dia lebih kurang macam USP tadi. Dia gabungan rasa yang unik, menggabungkan dua elemen pencuci mulut, brownies yang lembut dan cookies yang rangup. Lepas tu bahan berkualiti tinggi, digunakan bahan premium seperti coklat asli. Lepas tu tekstur menarik, tekstur lembut di dalam dan rangup di luar. Mudah dibawa dan dinikmati, sesuai untuk makan bila-bila masa, sama ada pencuci mulut harian atau semasa perayaan. Saiz portable dihidangkan dalam bekas yang praktikal, menjadikannya mudah untuk dibawa ke majlis atau diberikan sebagai hadiah. Yang ke-6, rasa coklat yang kaya, menggunakan coklat berkualiti yang beri rasa mendalam dan memuaskan sesuai bagi penggemar coklat. Serbaguna, boleh dinikmati sebagai pencuci mulut di rumah, hidangan istimewa di majlis atau sebagai hadiah untuk orang tersayang. Harga berpatutan, dengan harga yang kompetitif, Brokis menawarkan nilai yang berbanding kualiti dan rasa yang diberikan. Dan ini adalah VMC. Key partner saya, College Community Lima Tebal. Key activities, promosi, penghasilan dan penjualan. Key resource, bahan mentah, berkualiti, resepi dan teknik pembuatan. Value propositions, mampu milik, sedap, mudah dihasilkan. Customer relationship, diskaun dan sampel percuma. Channels, WhatsApp, Instagram, Facebook. Customer segments, pelajar, pensyarah dan staf, orang luar. Cost structures, kos pengeluaran dan kos pemasaran. Revenue stream, jualan tunai dan QR code. Ini adalah print screen close deal saya. Dan ini resit transaksi pembayaran dan penghantaran. Dan ini lampiran saya punya pelanggan lah. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih.